Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar asas untuk digital painting di Krita. Jadi pertama sekali kita gunakan reference rujukan Apple Painting ni. Dan saya gunakan brush bristle 2 flat rough, satu brush saja. Untuk menunjukkan sebenarnya kita boleh guna satu brush saja nak buat apa painting. Yang penting kita faham beberapa point, iaitu pertama sekali kalau kita tengok, kita nak tengok apa itu shapes ya, bentuk. Jadi sebelum kita buat painting, kita draft dulu shape, bentuk subject matter kita. Kita kena tahu bentuk dia macam mana. Dan bila kita dah hasilkan shape, kita dah buat dia punya layout, kita cuba fahami bentuk dia secara 3D, iaitu kita fahami apa itu contour. Dan bila kita nak render, kita ikut garisan contour dia ya kat sini, dan warna pencahayaan values itu ikut dari mana datang cahaya dan di mana pula akan jatuhnya bayang ya. Jadi menggunakan itu, pertama sekali kita tengok shapes ya. Jadi dekat layer atas sekali, saya ambil brush, B untuk brush, dan saya tekan control untuk dapatkan base color Apple, dan kita cuba sketch. Lebih kurang sama lah dengan Apple tu tapi tak perlu sama sebiji kita just draft je saja yang mana kita boleh buat. Okay, so mungkin dekat sini. Jadi kita sketch cepat-cepat, tak perlu detail sangat. Yang penting kita dapat draftkan, layoutkan shape bentuk yang mana kita nak Okay, so dekat sini mungkin dia punya bayang-bayang akan jatuh sini lah ya. Sini mungkin dia punya penjuru dia lah yang kita nak buat ni. Okay, so kita dapat basic very rough shapes. Ini mungkin dia punya highlight Okay, kalau kita dapat hati, kalau nak padam boleh padam lagi. Kalau dapat hati, kita just paint over paint over. Ada orang dia akan buat layer baru bawah dia akan paint bawah layer sketch. Jadi kat sini saya besarkan saya punya brush size, dan saya ambil base color untuk background dia dulu. Kita buat background dia dulu. Okay, so nak besarkan lagi pun boleh. Okay, kita letak dulu background dia. Okay, so kita letak dulu, dan kita cuba ambil warna-warna yang ada lah dekat sekeliling dia ni contoh kat sini kan, kita cuba letak lah. Dan saya sentiasa gunakan eyedrop punya tool ni supaya kita boleh blend warna tu. Okay, ini warna dia terang, mungkin ada warna sikit sini. Ini warna merah-merah dia punya. Yang warna ni, mungkin yang ini kita boleh letak lagi. Okay, so kita just letak secara random, tapi kita cuba indicate space belakang tu adalah dia punya lantai, ada form dia kan, biar orang boleh rasa yang ini okey, ini lantai. So kat sini kita cuba detailkan lagi nanti dengan adanya cahaya dekat bawah sini, dan sini ada bayang dia okay. Jadi kat sini saya letak lagi layer baru sebab saya mungkin nak pergi balik dekat layer background, tapi kita nak buat Apple pula. Okay, kita ambil color merah, ambil color orange sikit supaya kita nampak line tu. Okay, so ni ambil lagi ni, ambil. Jadi itu guna rujukan supaya kita senang nak dapatkan color warna apa yang kita nak. Kadang kalau tak ada rujukan ni, kita teragak-agak warna apa kan. Jadi bila ada rujukan ni, mungkin kita boleh ambil sedikit sebanyak warna yang kita nak gunakan. Jadi dah hampir siap kita punya base
base color untuk apple kita, untuk background kita. Kita cuba overlapkan dia kat sini. Ini kita ambil warna hitam. Saya untuk detailing saya kecilkan sedikit brush dia. Okey, tak warna gelap sikit kat sini. Okey, lepas tu kita ambil warna hijau. Kita gradually build up warna dia kan, daripada gelap ke terang. Ini paling hijau. Okey. Okay, so kita dah dapat lebih kurang. Mungkin bayang dia tu saya block juga. Saya block shape bayang dia kat sini. And then ini paling terang lah kat sini. Okay. So mungkin kat sini bawah lagi. Kalau dah puas hati macam tu, kita dah dapat lah lebih kurang. So saya off dia punya sketch punya layer tu. Saya nak fokus dekat painting dua ni lah. Jadi saya ambil dua-dua ni, saya tekan dua-dua layer ni, saya merge kan. Saya tak nak pening kepala, saya just nak fokus dekat detailing pula lepas ni. Okay. Jadi saya offkan nodes tu, dan dekat layer painting ni saya cuba refine lagi. Refine detail dia lagi. Contoh kat sini ada terang. So kita pakai brush yang agak kecil sikit lah banding tadi. Tadi tu just nak letak dia punya blocking. Kita blocking. Sekarang ni kita buat detailing. Tadi first kali kita sketch, kita buat blocking. Sekarang kita buat detailing. Detailing. Sentiasa gunakan eye drop tool untuk blend, buat colour. Kat sini sebenarnya colour dia datang daripada sini. Jadi dia reflect balik daripada lantai punya warna tu. Okay, so kat sini saya nak terangkan lagi, dan saya cuba nak indicate ada lantai 3D kat bawah tu. Kita ambil warna hitam lagi sikit. Kalau perasan kita punya painting ni hampir siap. So ini dinamakan speed painting. Kita cuba paint dengan cepat, tapi kita tak dengan cepat, dan kita cuba memahami lah kaedah dia. Bila kita buat cepat-cepat, kita tak adalah terlalu berhati-hati, dan bila terlalu berhati-hati kita nanti rasa tak jadi, tak apa kan. Kalau kita buat cepat ni, kita cuba try and error sampai kadang-kadang dia tak jadi, kadang-kadang jadi. Tapi dia akan menjimatkan masa kita lah bila kita banyak kali try and error sebenarnya. Okay, so kat sini ada macam ni. So at the same time, bila kita guna reference ni, dia train kita punya observation skills. Salah satu skill yang sangat penting untuk drawing, untuk painting, untuk visual lah. So this is a good training lah. Jangan underestimate speed painting punya kebaikan dan benefit dia. Okay, so kat sini saya nak kasi nampak lagi dia punya contour line tu. Dia nampak masuk kat tu, dan dia akan pergi kat sini. Okay. Jadi dia dah hampir menjadi. Hampir menjadi. Kat sini gelap lagi. Lepas tu kat sini, so kita buat detail dekat tangkai dia pula. Dekat tangkai dia. Jadi sekarang ni saya cuma nak buat detailing saja. Contohnya macam saya nak tunjukkan dekat sini ada flat punya surface. Nak ikut dia punya contour. Ada yang gelap sikit kat sini. Dan kita build up sikit-sikit. Kita overlap sikit. So salah satu tips adalah bila kita nak blend tu, contohnya ada warna merah kat sini. Ada lagi warna terang macam ni. Bila kita nak blend dua warna ni, ambil satu warna dan overlap di tengah-tengah macam ni. Tapi jangan tekan kuat-kuat sangat, supaya kita dapat middle punya colour macam ni. Nampak?
color ni. Kita tak ambil ni, ambil tengah color, warna pertengahan namanya. So overlap lagi dan kita warnakan. So kita dah dapat transition daripada satu warna ke warna lain dengan smooth bila kita blend cara pakai eyedropper ni. Salah satu cara lain kita boleh juga pakai brush lain untuk contohnya macam kita ada blender punya brush blender punya brush ni ada dekat sini lah macam-macam blender so kita boleh pilih, contohnya kalau nak blender yang biasa dia akan smoothkan area yang kita nak smoothkan dia akan contohnya area-area yang jauh kan, kita boleh blurkan dia. So itu salah satu lagi cara lah kalau macam ni blender ni dia tarik dia tak smooth kan, dia tarik itu pun boleh juga untuk bahagian-bahagian tertentu macam ni kan. Okay. So saya harap tutorial ini membantu dan saya harap semua dapat mencuba asas untuk buat painting di Krita. Dan sebenarnya sama asas, prinsip dia sama, kita boleh apply, kita boleh gunakan dan di mana-mana software, di Photoshop, di Procreate, di Pentoozai dan Paint Studio. Yang penting kita faham asas dia, iaitu kita tengok balik ni. Okay. Kita pertama sekali adalah shape, bentuk, dan kedua adalah bila kita paint, kita tahu dia punya bentuk contour dia, contour line dia. Kita dapat saya ambil paint color, saya ambil bristle dua, contour line dia, contour line dia in perspective. Dan sekali kita tahu light and shadow, gelap dan terang. Dan blending, jangan lupa blending. Ada dua warna, kita blendkan dia kat tengah-tengah macam ni. Selalu practice blending bila kita nak render. Okay. So blending salah satu cara pakai eyedrop, satu lagi kita pakai blending tool. Okay, so selamat mencuba. Terima kasih semua.